ini adalah EV paling popular dekat Malaysia, Emas 7. Yang lebih menarik sekarang didatangkan dengan warna dalaman baru berwarna putih. Tetapi warna putih itu hanya datang untuk dua color ni, warna hijau dan warna pink ni. Okey, selain daripada tu, untuk warna luaran pun datang juga dengan color baru iaitu warna obsidian black, warna hitam yang bagi aku memang sangat cantik. Okey, selain daripada warna-warna yang saya sebutkan tadi, ada beberapa penambahbaikan untuk varian baru Emas 7. Yang pertama sekali, kalau korang beli yang baru ni akan dapat tonneau cover secara percuma. Okey, yang kedua, didatangkan juga dengan ciri Apple CarPlay. Sekarang dah ada melalui update OTA. Tapi kalau kau pakai Android Auto hanya akan ada bermula Q4 2025. Sistem infotainment pun telah dinaik taraf, so korang boleh dapat 3 aplikasi yang baru. Salah satunya adalah Zoom in Cars. Walaupun macam-macam penambahbaikan yang aku cakap tadi, harga dia tetap sama je. Macam Prime 105,800. Lepas tu untuk Premium 119,800. So kalau kau nak tukar kereta, dapat trade-in rebate bernilai RM5,000. Lepas tu dapat lagi tonneau cover bernilai RM300 secara percuma. Dapat juga home charger 1,500 harga dia. Complimentary V2L adapter 500 pun dapat juga. Dan yang paling best ialah 5 tahun unlimited internet data bernilai RM1,800. Nak bagi ketenangan jiwa kat korang yang dah beli Emas 7, model ini datangkan dengan 6 tahun unlimited mileage vehicle warranty. Lepas tu 8 tahun ataupun 160,000 kilometer high voltage battery dan komponen warranty. So, kau nak apa lagi? Katakan komen kat bawah. Terima kasih. Bye-bye.